Islam dia tidak bersifat perkauman. Dia bukan agama orang Arab. Ini bukan religion of Arab. Dia adalah agama yang telah membangkitkan tamadun banyak bangsa. Orang Arab, macam kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, ada syair yang bagus. Ada tentera yang tak adab, penunggang kuda yang tangkas. Ada kefasihan bahasa yang sangat indah. Tetapi mereka tidak dapat menjadi tamadun. Mereka menjadi manusia yang lemah, yang takut pada kerajaan-kerajaan Rom dan Parsi dan jajahan dua empire ini. Setiap kali mereka masuk ke wilayah Rom atau mereka masuk ke wilayah Parsi, mereka ketakutan kepada gubernur-gubernur Rom dan Parsi. Mereka bawa hadiah, bagikan hadiah. Sehingga Islam datang. Dengan Islamlah orang Arab membina tamadun. Daripada syair yang dinukilkan daripada mulut ke mulut oleh para pujangga yang menghafalnya, menjadi kutub kanah yang besar. Bahannya dirojok. Siapa nak baca bahan orang Arab jika tidak kerana Islam? Agama yang menaikkan Arab. Sebab tu saya selalu galakkan orang muda membaca buku Maulana Abul Hasan, Kaifa dakhala al-Arabu tarikh. Bagaimana Arab dapat memasuki sejarah. Dia tidak masuk sejarah dengan pentah kekayaan minyak ataupun dengan begging kepada Amerika. Ia masuk sejarah dengan agama mereka. Bagaimana pintu yang mereka masuk itulah. Dan kemudian mereka keluar. Mereka tak dapat membina tamadun semula. Orang Arab ada kereta-kereta yang mewah. Kekayaan yang kereta-kereta sangat menakjubkan kekayaan mereka. Tapi mereka basikal pun tak boleh buat. Semuanya beli daripada orang. Kerana mereka bukan naik tamadun kerana kaya. Tamadun mereka kerana agama. Agama telah memberikan satu worldview yang berbeza untuk mereka melihat dunia ini. Dan ini penting apabila kita mempelajari teks-teks agama. Orang seperti Rib'i bin Amir, saya selalu ulang dalam kuliah saya kerana very inspiring speech. Bedouin tak pergi sekolah macam orang universiti. Hidup di padang pasir. Ikat kepala dengan tali. Menggantikan semua serban-serban yang hebat. Dihantar oleh Omar untuk pergi jumpa Rostam, Panglima Parsi. Persian. Sejarah Parsi ni pinggan, mangkuk, singgah sana emas. Kekayaan yang luar biasa. Apabila Rostam tanya kepada Rib'i, Bedouin yang duduk di padang pasir yang menganut Islam, yang ketika itu pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, yang datang dalam keadaan pakaiannya pun compang-camping. Kamu orang Arab kenapa datang ke Parsi? Habis kamu dah habis ikhtiar, kamu dah tak nak makan. Apa Rib'i jawab? Kalau dulu Arab masuk ke dalam kawasan Parsi, minta sedekah mereka dengan orang Parsi. Kagum mereka dengan kebesaran Parsi. Hari ini Arab datang untuk berperang dengan Parsi. Kata Rib'i, Allahu berta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah min jawril adyani ila al-adlil Islam wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang menghantar kami. Dia tidak kata Umar yang menghantarnya, Umar khalifah. Allah yang membangkitkan kami. Untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki. Daripada mengabdikan diri sesama hamba. Kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah.
daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Perkataan Rib'i Bedouin ini tidak dapat dikumpulkan oleh pelajar universiti belajar 4 tahun dalam dakwah jika worldview-nya tidak jelas. Tapi Nabi sentiasa memberikan worldview yang jelas tentang mission yang dibawa oleh agama. Maka dalam masa yang singkat, Islam telah sampai ke wilayah-wilayah ini dan melahirkan ulama-ulama hadis seperti Al-Bukhari, Muslim. Dan mereka tidak menempuk dada, walaupun sebahagian mereka ada darah Arab, macam Muslim ada darah Arabnya, duduk di sana. Tetapi mereka hidup dalam masyarakat non-Arab, yang bukan Arab.